adakah melakukan dosa, okay, saya tak spesifikkan dosa tapi saya cakap dulu, adakah melakukan dosa boleh menyebabkan kita tak dapat pahala puasa? Dia kalau yang spesifik disebut dalam hadis Nabi ni 6 perkara tu, 6 perkara tadi. Cuma ada ulama tambah lagi adalah berkaitan dengan solat. Ulama ada tambah lagi solat. Biasa ni antara soalan famous ni. Ustaz, kalau seorang tu tak solat tapi dia puasa dia diterima tak? Dia mudah aja nak faham benda ni. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut perkara yang pertama yang akan dihisap di hari akhirat adalah solat. Jadi kalau baik solat, maka amal ibadah yang lain pun akan baik. Tapi kalau buruklah solat, maka amal ibadah yang lain pun akan buruk. Jadi bermakna sini kalau orang tu dia tak solat tapi dia puasa, agak-agak puasa dia ni macam mana? Tak sempat dihisap pun. Dia tak adalah kena qada puasa tersebut sebab dia puasa. Tapi puasa tu tak ada manfaat. Faham? Sebab macam mana Rasulullah kata, berapa ramai yang berpuasa tapi dia tidak mendapat apa-apa pun daripada puasanya, melainkan lapar dan juga dahaga. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Tapi yang tu wallahu alam. Kalau dosa-dosa yang lain mungkinlah, kalau dosa tu dosa-dosa besar, mungkin boleh menyebabkan tak ada pahala puasa. Tapi kalau dosa tu wallahu alam lah. Mungkin ada yang boleh mengurangkan pahala puasa atas begitu.